Baru-baru ini penerbit dan pengarah tersohor Datuk Yusof Haslam menyatakan hasratnya untuk menyalurkan sumbangan sebanyak RM380,000 kepada mangsa tragedi letupan paip gas di Putra Heights, Selangor. Difahamkan hasrat murni itu akan direalisasikan selepas filem aksi terbaru terbitan syarikatnya Scope Production Blood Brothers Baranaga berjaya mencatat kutipan luar biasa melebihi RM60 juta. Selain itu, Yusof menjelaskan tragedi letupan itu berlaku pada waktu yang hampir dengan tayangan filemnya dan perkara tersebut secara tidak langsung menyentuh hatinya. Malah, setelah mengetahui ada antara mangsa yang juga kenalan dan sahabatnya yang terjejas akibat insiden tersebut, melihat keprihatinan yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim yang turut menghulurkan bantuan, Yusof dan isterinya mengambil keputusan untuk bersama-sama membantu dengan menggunakan sebahagian hasil kutipan filem tersebut sebagai bentuk keprihatinan dan sokongan terhadap mangsa yang terkesan. Meskipun sumbangan itu bergantung kepada kejayaan kutipan filem, semangat dan kesediaan Yusof membantu wajar dipuji. Beliau menyatakan komitmennya untuk menyerahkan dana tersebut melalui tabung yang mungkin dikendalikan oleh TV3 atau saluran lain yang sah dan dipercayai seperti pihak berkuasa tempatan. Meskipun jumlah sumbangan yang disebut bukanlah kecil, namun bagi Yusof, setiap rezeki yang diterima bukanlah miliknya semata-mata, tetapi juga adalah amanah yang boleh dimanfaatkan untuk membantu mereka yang memerlukan. Menurut pengarah legenda filem Sembilu itu, sepanjang bulan Ramadan yang lalu, rumahnya sering dikunjungi oleh individu-individu yang datang meminta bantuan atas pelbagai kesulitan hidup. Ada yang menghadapi tekanan kewangan, malah ada juga yang dibelenggu hutang dengan ceti. Malah, Yusof mengakui dirinya tidak mampu membantu semua orang, namun tetap berusaha memberikan bantuan setakat yang termampu demi tidak menghampakan harapan mereka yang memerlukan. Setakat 1 Mei lalu, filem Blood Brothers Baranaga telah mencatat kutipan RM62 juta dalam tempoh hanya 20 hari tayangan, sekaligus memecah rekod filem Sheriff Narco Integrity yang juga diterbitkan Scope Production pada tahun lalu. Pencapaian ini bukan sahaja membuktikan kekuatan filem tempatan dari segi sambutan penonton, malah memberi ruang untuk insan seni seperti Yusof Haslam memainkan peranan besar dalam memberi semula kepada masyarakat melalui rezeki seni yang diterima. Jangan membuat sebarang spekulasi yang boleh mencetuskan kontroversi. Apapun, diharapkan dengan bantuan yang dihulurkan oleh Datuk Yusof Haslam mampu meringankan beban mangsa yang terlibat.